Assalamualaikum. Hari ni 7 hari bulan 2 2026 seperti yang dijanjikan. Ni SPRM Pahang. Saya nak mohon tuan-tuan puan-puan buka satu kertas siasatan berkait dengan Muhammad Arus ni, dengan Salim Muhammad Lazir ni. Aktiviti dekat Perlis itu, pengubahan wang haram, cuci duit haram apa benda. Saya jual durian apa benda dengan saya digantung kerja konon-konon ada surat yang dekat pejabat JKKR lepas hilir ni sehari dengan Zoh ni buat keluar satu surat menyurat kata saya ni ditahan kerja apa benda ke. Pergi lapor diri untuk mengarah ke apa benda ke. Ada surat Sultan Pahang tu. Macam mana surat-surat tu boleh hilang? Yang polis ni khabar tak ada tak ada pun arahan mana-mana ketua jabatan apa benda nak ambil arahkan surat menyurat tu. Yang anak sehari ni siapa dia? Kenapa pula dia nak kena curi, nak kena colik anak bini saya? Kain baju saya, kereta motor saya. Yang cederakan saya apa benda, kereta Pro 2 ni. Dengan kereta Gentu yang ada dekat rumah dia ni. Jadi macam mana dekat Mergong gitu ni cerita dia. Dia dengan Siti Nozirah Aliah ni. Pasal duit. Ni ada baru balik ni. Kelompok baru balik ni. 3 ekor ni. Kelompok 3 ekor baru balik ni. Nak minta SPRM dengan polis ni. Lepas SPRM buka kertas siasatan, minta polis buka kertas siasatan sama. Pasal curi kereta tu. Pro 2 yang jadi sampel. Test drive apa benda showroom dekat Tesco ni. Sekarang ni dia panggil Lotus. Saya pula dalam kertas kerja untuk ambil alih Lotus, ambil Tesco jadi Lotus. Nak minta kerjasama, kerjasama baik tuan-tuan puan-puan untuk siasat. Ada sesuatu ni. Ada sesuatu yang berkait dengan apa benda? Yaakob Yusra ni. Ada sesuatu. Dia membahayakan anak bini saya. Dan Nizam Sari ni.